Oh, budak kelas belakang balik kampung bawa sport car. Yang kelas depan dah jadi CEO ke belum? Kepala otak kau. Ingat kau hebat, kau hina pelajaran, kau hina pendidikan, kau hina SPM ni. Kalau semua orang yang tengok video kau ni ikut nasihat kau, siapa nak jadi doktor, siapa nak jadi peguam, siapa nak jadi engineer. Kau nak bini kau sakit, kau suruh geng-geng trader kau ni buat CPR pakai candlestick chat kau. Ikut logik kau orang ni, nanti bini kau nak bersalin, kau tarik je seat GTR kau ke belakang. Lepas tu kau suruh bini kau beranak dalam GTR tu. Tengah-tengah bini kau tengah meneran anak kau tu, kau buat live cakap, tengok siapa perlukan doktor. Kau buat macam tu. Orang ni merosakkan mindset budak-budak sekolah yang tengah nak cari hala tuju. Bestnya kau hina budak-budak pandai. Kau cakap mention budak kelas depan lah, budak yang ambil SPM lah. Ingat yang design GTR kau tu engineer. Nanti bila anak bini kau sakit, kau cari doktor. And anak kau sekolah nanti, kau mesti nak hantar dekat cikgu yang educated. Benda ni base dia SPM, pendidikan, pelajaran. Bila kau buat konten, pandai pula kau nak hina pendidikan. Orang-orang yang berpendidikan, yang ambil SPM ni lah nanti kau cari. Kereta kau tu rezeki. Aku tahu rezeki. Alhamdulillah. Aku respect kau berjaya di usia muda. Dan kau gunakan kereta kau, duit kau untuk merendahkan pendidikan. Benda tu adalah bukan kejayaan. Itu kejahilan, bingai. Bro, kaya tu rezeki. Ilmu tu darjat. Duit kau banyak mana pun, tapi kalau tak ada adab, kau nobody bro. Nobody.